Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Baru masuk tengah cuci lah. Tahun 2015 tahun 2015 Toyota Hilux 2.5 G spec G spec. Harga cuma jual 56,800. Kereta ni boleh masuk loan lagi loan bulanan anggaran Masuk kredit boleh sampai 9 tahun, 7 tahun ada. Okey, ikat bank boleh 5 tahun. Anggaran on the road 60 lebih on the road sebab insurans memang mahal. Ini insurans memang mahal, insurans dengan Rotek lah. Okey. Kalau nak beli cash 56,800. Cat kita sudah spray lah. Boleh nampak cat kita sudah spray. Lepas tu dia punya kalau ikat bank bulanan 5 tahun 1,200 lebih. Full loan biasa beli ni kereta kena ada deposit. Kalau masuk kredit kena ada sikit-sikit deposit. Ini leather kita sudah bikin Boleh nampak jahit baru. Saya tahu. Tapi steering kita tak ada buat. Ini steering kalau dia macam koyak-koyak, cala-cala kita susah nak buat punya. Biasa luar dia bikin balik, dia kasih simen, lepas tu gosok, lepas tu spray balik. Tapi ini boleh nampak lah, tak ada. Okey, tapi pintu, handle semua cantik lah. Toyota touchscreen braille Toyota touchscreen braille. Lepas tu belakang macam ni. Dia belakang mengetong. Tak ada bawa berat punya barang lah. Ada punya dia bawa barang banyak berat, lepas tu dia tolak masuk, dia jalan habis. Tapi ini kira okey lagi lah. Dia bumper dia besi punya. Bukan besi lah. Saya ingat ini Celestial ke? Celestial lah. Lain-lain tayar pun bunga besar. Empat-empat lah, empat-empat. Tapi boleh tengok dalam bawah sekali tak ada tanah kuning kan. Ini kat jalan raya sikit-sikit kebun sikit-sikit kebun masuk. Tahun 2015 Toyota Hilux Toyota Hilux 2.5 G spec. Ini turbo punya lah. Harga jual 56,800. Kalau nak masuk loan ini memang okey. Memang boleh. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa minat tengah cari satu 4x4 atau Toyota Hilux saja. Kita sini ada sebiji baru punya stok. Kalau ada apa mula-mula kita, sangat video lagi. Thank you bos thank you.